Ini kat sini saya mau setting umpan apong mancing ikan patin. First saya guna soya 3.0 ini, soya basi. Masuk botol, campur air. Ini saya air lebih sikit sebab sini kolam tak keras. Saya lekat kulai Megatron. Okay. Campur rata, sudah boleh campur dengan roti. Roti dipotong dahulu. Campur rata, sudah boleh diguna. Saya guna perampuk apong ni satu mata saja. Mata saiz 9, Chinio hook. Okay. Roti saya guna Matty White. Sebab Matty White dia senang apong, tapi main dasar susah sikit lah. Sebab dia roti semua timbul atas. Okay. Dekat itu spring situ saya kepah besar sikit. Dalam ada span, itu pelampung. Okay, macam ni kita baringkan. Kalau air jalan Minlight, kita boleh letak satu batu dadung, kasih tekan tali ke bawah, nanti dia timbul balik. Okay, dapat ikan kecil dulu. Okay, kita cuba lagi. Okay, suat tali. Ya, memang dia ikan patin. Tengok dia makan. Biasa ini soya 3.0 ikan dia kejar bau dia makan. Yang special patin, Mekong pun suka. Ini ada saiz sikit, kita boleh hantar ke kaunter. Okay, selamat mencuba.